Baru selesai buat ibadah, nama dia melontar jamrah. Dan rupanya melontar jamrah ni cerita dia bermula dengan 4000 tahun dulu. Kisah tentang Nabi Ibrahim dan isterinya Siti Hajar dan juga anaknya Nabi Ismail. Kita tahu tentang cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang perlu menyembelih anaknya. Tapi cerita melontar jamrah ni adalah cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar menguruskan keraguan yang ada pada diri mereka ketika mana mereka diganggu oleh iblis laknatullah untuk memberikan mereka rasa ragu-ragu dengan setiap arahan ataupun wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kita tahu apabila Nabi Ibrahim diberi mimpi untuk menyembelih anaknya, pada ketika itu iblis terus menggunakan kaedah muslihat mereka untuk mencipta keraguan kepada Siti Hajar. Dia berupa manusia pada ketika itu datang kepada Siti Hajar membawa cerita kononnya Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia. Dan Nabi Ismail pula pada masa itu juga dia juga dibisik oleh si iblis ni, kata bapak dia nak sembelih dia. Bayangkan mereka ini diberikan keraguan sehingga tahap itu, tetapi apa yang berlaku adalah mereka tetap taat dan percaya bahawasanya kalau ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan ikut taat. Dan cinta itulah yang cuba digambarkan, dan ritual itulah yang digunakan, yang dibuat dalam ritual haji ini, sebab ia bukan ritual biasa-biasa untuk kita nak melontar kepada syaitan yang mungkin sentiasa meragukan kita, tetapi ia tentang lambang cinta sejati. Cinta sejati itu bukan tentang memiliki sesiapa, tetapi cinta sejati itu adalah tentang bagaimana kita memilih untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding keraguan yang mungkin datang dalam bentuk rakan-rakan terdekat, datang dalam bentuk ahli keluarga kita yang mungkin datang cerita kat kita benda-benda yang mungkin mencipta keraguan kepada kita. Itu adalah semua iblis-iblis iblis yang datang dalam pelbagai bentuk yang lain. Cerita ni sebenarnya aku rasa dia, bila aku baca buku ataupun artikel tu tadi, aku rasa macam sangat tersentuh hati. Tapi aku rasa aku perlu share kat korang, dan aku harap kita semua terus memilih cinta yang sifatnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ia manfaat. Have a good day everybody.